Untuk pandu kereta pakai ini sangat bahaya tau. Hah? Kenapa bahaya leh? You fikir kalau berlaku kemalangan kepala awak hantuk ke belakang, klip ini pecah, apa akan berlaku? Wah, macam sangat sakit loh. Bukan sakit saja, lagi tambah resiko untuk bahagian belakang kepala. So, lebih baik guna jenis yang lembut ni. Banyak lagi tips keselamatan yang especially perempuan yang perlu tahu. Nah, jom tengok. Nah, kasut tumit tinggi jangan pakai untuk pandu kereta. Kasut macam ni susah nak kawal brake dan minyak dengan accurate. Malahan mungkin kasut patah. So, boleh sedia sport shoe atau kasut yang lebih selesa di kereta semasa memandu. Yang ketiga, ada orang yang suka decoration dekat steering yang shining-shining dan juga di dashboard sini. Kalau berlaku kemalangan, airbag meletup keluar, semua decoration ini akan terbang ke muka anda. Dan last, adjust driving position dengan selesa dan betul. Yes, ada banyak perempuan badan lebih kecil. Pasti tangan boleh sampai steering, kaki boleh sampai brake dan juga minyak pedal. Dan paling penting sekali, paras mata boleh nampak depan dengan jelas. So ladies, share video ni kepada kawan-kawan anda, dan gentlemen, share video ni kepada awet dan bini anda. Follow Bang untuk tips kereta seterusnya.